Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, so hari ni saya nak buat some book review. Buku yang bertajuk Dan Tuhan Akan Tetap Menjaga Kita, daripada seorang pengarang yang bernama Fakhri Fazli. Okay, so saya bacakan dulu sedikit sinopsis di belakang buku ni lah. Okay, bagaimana cara untuk mewujudkan hubungan emosi dengan Al-Quran? Sebenarnya ia mudah untuk dipraktikkan. Semasa kita hendak membaca Al-Quran, kita tetapkan hati agar menjadikan Al-Quran tempat untuk berteduh atau seolah-olah seorang sahabat yang dirujuk untuk meminta nasihat. Dengan kata lain, kita membaca Al-Quran sebagai orang yang sedang mencari sesuatu. Sesuatu itu berbeza antara kita semua. Namun, diri kita saja yang tahu apakah ia. Tinggi rendah harganya dan berapa lama ia telah hilang daripada kita. Meletakkan diri kita sebagai seeker akan meyakinkan kita bahawa apa yang kita hilang itu berada dalam Al-Quran. Boleh jadi juga apa yang kita perlukan sebenarnya sebuah jawapan kepada persoalan yang siasa berlega di minda, ataupun sebuah penyelesaian kepada masalah kehidupan yang menekan. Maka apabila kita membaca Al-Quran sebagai seorang seeker yang yakin, sudah pasti apa yang kita cari itu akan dijumpai di dalam Al-Quran. Okay. Terusnya saya bacakan bab pertama dalam buku ni. Al-Quran, The Healing of Hearts. Saya ingin memberi sudut pandang yang berbeza dalam topik healing, iaitu sudut pandang Al-Quran tentang self-healing. Pastinya ia lebih umum dan menyeluruh. Saya yakin ia tidak terhad kepada luka dan perasaan semata-mata. Ini selari dengan sifat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah SWT. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa huda wa rahmatu lil mu'minin. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian peringatan daripada Tuhanmu, penyembuh pada apa yang berada di dalam dada, petunjuk dan rahmat untuk orang yang beriman. Dalam ayat ini, Allah SWT menyifatkan 4 perkara yang menjadikan Al-Quran ini unik, sekaligus menjadikan ia tidak akan sama dengan mana-mana ucapan atau tutur kata makhluk. Yang pertama, mau'izah, iaitu